Sampai dekat tangga rumah, baru Anis buka mata. Sampai dekat rumah itulah Anis tanya Farid, kenapa muka dia dengan mak nampak cemas masa dekat bandar tadi. Farid cakap ada jiran dia meninggal, rumah yang Anis beli keropok semalam tu. Anis tak tanya dah sebab dia dapat agak siapa yang meninggal. Farid kata suami arwah dah lari bila isteri dia meninggal sebab takut. Tak tahulah apa yang dia takutnya. Walaupun suami arwah dah lari, tapi saudara mara arwah yang duduk sebelah rumah si Farid ni ada. Jadi mereka lah yang tolong uruskan jenazah arwah sampai selesai. Rupa-rupanya yang jadi topik perbualan antara Farid dengan mak dia semalam tu pasal kes arwah ni lah. Katanya arwah ni masa muda dulu liar sikit, dia kerja layan-layan jantan macam tu. Sebab tu suami arwah ni lari dulu, takut arwah balik rumah cari dia. Orang kampung pun takut juga arwah datang rumah mereka nanti. Penduduk kampung tu ada kepercayaan yang mana orang yang sebelum mati ada tuntut ilmu salah atau buat kerja yang tak elok akan balik rumah jumpa keluarga. Sebab sebelum ni memang pernah terjadi dekat kampung tu. Bila dengar Farid cakap macam tu, Anis dah seram sejuk. Dah lah kemarin dia sempat tengok arwah tersenyum dengan senyuman menyeramkan. Malam tu lepas makan malam, Anis kemas dapur dengan adik sepupu Farid bernama Nisa. Yang lain semua duduk dekat ruang tamu sambil berborak kosong. Nak tengok TV, kuasa generator tak kuat. Lampu dekat dapur pun malap-malap je.